Cek suara 1 2 3. Halo semuanya cuy. Bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Afifi Marzuki. Mana yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, okey? Jadi hari ini saya akan berkongsi kepada korang-korang semua subscriber tercinta saya, dan mana yang baru bergabung jangan lupa tekan subscribe-nya, okey? Saya akan bercerita kepada korang semua tentang macam mana cara untuk tambah slot. Terima kasih Bani Jo. Thank you. Cara untuk tambah slot placed item ataupun item yang kita boleh letakkan di kebun kita, tambah jadi banyak macam ini 115. Saya dah 115 slot. Kalau baru-baru update, tak silap saya 75 kan, ada 75 slot. Jadi untuk orang-orang yang kreatif macam saya, korang sangat memerlukan slot tambahan yang banyak guys, untuk menghias kebun korang jadi cantik. Macam sekarang saya ada 2 rumah siap, ada jembatan lagi guys. Saya boleh lalu sini, ada rumah pokok, saya boleh lalu ke sini. Ada rumah pokok dan ada jembatan tu kan, siap ada buat jembatan. Ada tempat apa tu, ada tempat berteduh, tempat lepak dekat sini. Ada menara burung hantu. Dan ada jembatan lagi pergi ke belakang tu guys. By the way, saya buat macam ni sebab saya nak buat sprinkler method dekat melon, dekat bawah tu. Jadi dia bersepah dekat bawah, jadi saya buat dekat atas supaya boleh kita tengok lah dekat bawah kan, lebih indah macam tu kan, lebih cantik macam tu. Nah, by the way, kita terus masuk kepada caranya. Caranya macam mana bang? Caranya macam ini. Korang pergi dekat bawah facecam saya tu kan, ni ada button shop. Korang pergi tekan shop. Kan mula-mula kan pergi kat luar sini kan, korang pergi slide dekat, okey, ni kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan kolom keempat dekat bahagian kosmetik tu guys. Dekat bahagian kosmetik tu kalau korang perhatikan, extra placement slot. Nampak tak guys? Extra placement slot. Ada 10 kali penambahan. Setiap satu penambahan dapat 5 slot guys. Satu penambahan 5 slot, 10 penambahan dapat 50 slot. Jadi 75 campur 50 berapa guys? 75 campur 50 dalam 120. Dalam 120 slot, 130 slot macam tu lah guys. Maaf guys, matematik saya memang agak lemah cok. Jadi macam tu lah guys. Okey, kalau untuk slot yang pertama, mula-mula sekali korang perlukan 1 bilion guys. Dia kali-kali guys, 1 bilion untuk tambah slot pertama, tambah 5 slot, okey. Lepas tu kalau korang nak tambah untuk kali keduanya, korang perlukan 2 bilion. Tambah lagi slot ketiga, korang perlukan 2 kali 2 4. Dia kali-kali macam contoh 1 kali 1 1. Lepas tu dapat 2 kan. 2 kali 2 dapat 4, 4 kali 4 dapat 4. Macam tu. Jadi penambahan sekarang saya kalau nak tambah kepada slot yang ke-9 untuk tambah lagi, saya perlukan 256 bilion guys. Memang nampak mahal, tapi kalau macam untuk orang yang bukan pemula lah kan, kalau pemula memang mahal guys. Pemula korang kena farming dulu lah kan. Itulah tujuan game Grow a Garden. Korang kena bertanam, bercucuk tanam dan mendapatkan cekel, baru korang boleh, bila korang dah kaya baru boleh korang buat rumah. Macam tu juga macam dekat kehidupan sebenar guys. Korang kena kaya dulu dan baru boleh buat rumah macam ini cuy. Tu nampak, dah macam perkampungan dah rumah saya tu kan. Tambah lagi, tambah slot. Itu dia. By the way, banyak lagi cara-cara untuk cepat kaya dekat saya punya channel, tutorial macam mana cara untuk cepat kaya. Korang boleh dengan senang dapat kaya guys. Ini duit saya dah habis. Shekel saya dah tinggal 58 bilion cok. Dah tinggal sikit dah. Padahal sebelum ni banyak tu kan, saya upgrade untuk tambah kosmetik. Jadi itulah caranya guys. Korang pergi dekat shop dan korang pergi dekat kolom yang 1, 2, 3, 4. Dekat sini ada bahagian kosmetik. Dan korang boleh tambah extra placement slot itu. By the way, dekat sebelahnya pun korang boleh tambah inventory slot. Macam kalau korang beli banyak ataupun banyak barang-barang kosmetik, inventory korang boleh penuh. Itu dia, inventory korang 275, tapi saya beli apa yang penting sahaja. Jadi tidak penuh, korang boleh padam. Tu kan, ni ada button padam lagi, korang boleh padam. Jadi itu adalah cara untuk tambah slot
untuk barang-barang kosmetik, cara tambah slot barang kosmetik yang ada di Grow a Garden. Jadi sampai situ sajalah video kita kali ini. Ringan-ringankan jari korang untuk tekan tombol subscribe-nya. Bye-bye, jangan lupa enjoy.